Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni resipi kita adalah kuih bahulu. Resipi orang lama ya. Okey, ni bahan-bahannya telur 5 biji, lebih kurang 200 gram, lebih sikit tak apalah. Okey, gula pun 200 gram, tepung pun 200 gram dan juga vanila sedikit ya. Tepung ni kalau kita nak sangai pun boleh, tapi kalau kita tak nak sangai, kita ayak 2 kali ya. Ataupun kita tapis 2 kali ya. Okey, kita ayak tepung dulu. Ni tepung kek naik sendiri ya. Ayak sampai habis. Ayak lagi. Tapi kalau kita nak sangai lagi baguslah. Tapi saya biasa buat, saya ayak aja. Dia dah okey dah, cantik juga. Dia punya kembang tu cantik. Okey, kita ketepikan dulu. Sekarang kita nak mixer telur dengan gula ni. Masukkan telur. Masukkan gula. Dan juga masukkan vanila. Okey, gini ya, kita dah mixer ni lebih kurang 6 minit. Okey, saya ingat dah. Bolehlah kita masukkan tepung. Okey, kita masukkan tepung sedikit-sedikit. Sambil itu kita terus saja. Tu kacau gitu. Tu ambil lagi. Terus saja kacau. Okay, terus saja kacau hingga sebati ya. Kat bawah-bawah tu. Okey, sekarang kita dah dapat dah adunan seperti ni. Ini yang kita kendaki ya. Sekarang kita bolehlah panaskan kita punya acuan bahulu dan juga kita punya oven. Ini acuan bahulu kita dah panaskan. Kemudian masukkan kita punya adunan tadi ke dalam tu ya. Okey, macam ni. Masuk je. Ambil lagi. Okey. Suhu oven adalah 170 lebih kurang 15 minit ya. Yang ni dah masak, kita keluarkan pada loyang. Hati-hati ya, dia sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini acuan yang akhir. Kita dapat 3 acuan aja ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kali acuan ni. Besar ni. Cukup lah ya untuk kita simpan untuk raya ataupun untuk makan sendiri kan. Kita buat sendiri ni sedap. Sebab dia punya ni gula terasa, telur dia sedap. Saya suka lagi buat sendiri pada beli. Lepas tu rasa dia lembut aja kan. Kalau beli tu kan dia dah keras kan. So tak berapa sedap kan. Kita dah buka tu. Kalau makan pada panas ni lagi sedap. Tapi kita puasa kan tak boleh lah makan. Okey, mari kita ambil satu nak tengok ya. Dia sangat lembut ya. Lembut. Masuk tu dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gebu. Nampak tak? Cantik sangat. Okey. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya.
Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.